Alright, so hari ni aku nak assemble diorama. Wow, gila apa yang dia bagi pokok. Okay, ni of course manual, USB, diorama tu sendiri. Mantap. Okay, jom kita pasang. Aku cuba buat time lapse lah. Okey, so dah settle pasang. So aku dah letak dah dekat dalam ni truk ni. Okey, cuma aku tak lock lagi lah. Takut bergerak nanti kan, nanti aku boleh lock. Dengan aku tak pasang lagi, nak check signal lampu ni menyala ke tak. So far aku pakai iPhone dulu nak flash kan. And kereta ni pun semua aku tak lock lagi. Okey, ini pun tak lock, semua tak lock lagi lah. Lepas tu aku nak cracken lagi satu. Okay, untuk nak ni lah letak dalam ni. So jom kita crackkan. Ni aku beli kat AIG dia. Alright, so ni mungkin aku boleh letak sini. Nanti lagi satu aku akan letak sini lah. Yang lagi satu tu warna silver, yang macam tu. Okay. Alright, so mantap. Right, so inilah dia diorama aku yang pertama. Cuma aku akan ni nantilah, aku akan gamkan dia supaya lock betul. Okay, right.